pendidikan kini mengalami revolusi besar. Dari kapur dan papan hitam, kita kini beralih kepada skrin dan teknologi digital. Ilmu tidak lagi terhad dalam buku teks tetapi berada di hujung jari. Inilah pendidikan abad ke-21 di mana teknologi menjadi rakan utama dalam menyebarkan ilmu. Teknologi telah membuka ruang kepada pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Murid tidak hanya mendengar tetapi turut mengalami dan meneroka ilmu dengan lebih mendalam. Sistem AINS iaitu Artificial Intelligence and Smart Learning adalah salah satu inovasi yang memperkasa dunia pendidikan. Sistem AINS direka untuk membantu pembelajaran secara pintar dan adaptif. Dengan teknologi kecerdasan buatan AI, AINS menganalisis cara pembelajaran murid dan menyesuaikan bahan mengikut keperluan individu. Ini memastikan setiap murid mendapat pengalaman pembelajaran yang lebih bersesuaian dan berkesan. AINS bukan sekadar alat pembelajaran, tapi juga pembantu kepada guru dan murid. Antara manfaat utama AINS ialah pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana setiap murid mendapat bahan mengikut tahap pemahaman mereka. Pemantauan kemajuan murid secara automatik membantu guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid dengan lebih mudah. Akses kepada bahan digital berkualiti menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dengan teknologi seperti AINS, masa depan pendidikan semakin cerah. Pembelajaran tidak lagi terhad di bilik darjah, tetapi boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Ini membuktikan bahawa teknologi dan ilmu bukan sekadar alat, tetapi rakan yang sentiasa bersama dalam perjalanan pendidikan abad ke-21. Kawan-kawan, jom kita isi AINS. Saya mengisi AINS melalui ID5. Dengan cara ini, akaun Gmail saya juga aktif. Mula-mula, klik pusat sumber, klik AINS dan klik AINS, buku dan seterusnya. Tarik tajuk, jenis buku fizikal, kategori bukan fiksyen, penerbilangan muka surat, terus ke penulis, penerbit, bahasa Melayu dan klik seterusnya. Kemudian rumusan. Untuk rumusan perlu lebih daripada 10 perkataan. Seterusnya pengajaran. Pengajaran perlu lebih daripada 5 perkataan. Klik seterusnya. Dan sudah seterusnya, hantar, pasti dan selesai bacaan. Kita juga boleh mengisi sumber digital, artikel, jurnal dan lain-lain. Baca, hantar dan kumpul mata. Inilah era baharu pendidikan, era di mana teknologi dan ilmu bersatu untuk melahirkan generasi yang lebih cemerlang. Bersama AINS, kita membina masa depan yang lebih pintar, lebih inovatif dan lebih berdaya saing. Kita baca, kita rekod, kita dapat. Teknologi dan ilmu rakan pendidikan abad ke-21. Saya Muhammad Yusri bin Muhammad Yasir melakukan untuk dokumentari ini.